Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Iqbal. Saya Muhammad Ashraf. Saya Muhammad Mikael. Kami dari kelas pengajian Melayu 1 PPISMP. Jadi, sejak kebelakangan ini kita sering mendengarkan tentang konflik persepadanan di peringkat antarabangsa, termasuklah juga negara kita, betul? Betul. Konflik persepadanan ini bukan saja berlaku di darat, malah dia boleh berlaku di udara dan juga di laut. Begitu juga dengan di darat negara kita, betul ke? Betul. Dan tahukah anda, dalam 10 tahun terakhir ini negara kita mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan penambahan pengangguran dan menyebabkan ramai rakyat kehilangan kerja. Tepat sekali. Jadi, benda ini sudah pasti telah didengari oleh pihak kerajaan dan telah diambil banyak tindakan untuk mengekalkan kestabilan ekonomi rakyat kita. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan mulakan dengan konflik persepadanan yang berlaku di negara kita. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana Malaysia menangani konflik persepadanan, khususnya yang melibatkan perairan negara, serta bagaimana ia mempengaruhi hubungan antarabangsa. Negara kita Malaysia berhadapan dengan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan oleh beberapa negara termasuk China dan Vietnam. Konflik ini penting kerana ia melibatkan keselamatan negara serta sumber ekonomi seperti perikanan dan minyak. Bagi menangani isu ini, kerajaan kita Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi. Contohnya, Malaysia aktif dalam rundingan ASEAN dan deklarasi tata laku di Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan pertikaian secara aman. Selain itu, kerajaan juga memperkukuh pasukan keselamatan di perairan negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Tentera Laut Diraja Malaysia (TNDM) terus meningkatkan operasi pemantauan bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara. Usaha ini bukan sahaja menjaga sepadan tetapi juga ia mengekalkan kestabilan perdagangan antarabangsa kerana sebahagian besar dagangan dunia melalui perairan seberang laut memerlukan penyelesaian bijak. Malaysia berusaha mengekalkan kedaulatan tanpa mencetuskan ketegangan, memastikan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan ekonomi negara. Baiklah, seterusnya ialah konflik persepadanan darat. Malaysia telah menghadapi beberapa konflik persepadanan darat dengan negara jiran dan pemimpin negara telah mengambil pelbagai langkah untuk menangani isu-isu tersebut demi memelihara hubungan antarabangsa yang baik. Yang pertama ialah penyelesaian melalui rundingan diplomatik. Malaysia menekankan penyelesaian konflik persepadanan melalui rundingan dan diplomatik. Sebagai contoh, dalam isu tuntutan bertindih wilayah antara Hulu Perak dan Reman sebelum tahun 1882, Kerajaan Perak meminta bantuan British untuk menyelesaikan perebutan wilayah yang kaya dengan sumber mineral kilat intan, kilat indah dan keruh. Seterusnya ialah penubuhan jawatan kuasa bersama bagi mengawal selia sepadan negara dan menangani isu keselamatan yang timbul akibat konflik persepadanan. Malaysia menubuhkan jawatan kuasa seperti Jawatan Kuasa Pengurusan Keselamatan Sepadan Darat dan Jawatan Kuasa Perancangan Gerakan Kebangsaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kestabilan di kawasan sepadan terpelihara. Yang ketiga ialah kerjasama keselamatan serantau. Malaysia aktif menjalin kerjasama keselamatan dengan negara-negara jiran melalui platform ASEAN dan perjanjian dua hala. Usaha ini telah menangani isu-isu seperti pendatang tanpa izin, ancaman keselamatan dan konflik serantau yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik. Yang keempat, peranan sebagai fasilitator dan konflik serantau. Malaysia turut berperanan sebagai fasilitator dalam proses damai di wilayah serantau. Malaysia turut berperanan sebagai fasilitator dalam proses damai di wilayah bergolak seperti selatan Thailand. Usaha ini mencerminkan komitmen Malaysia terhadap keamanan serantau dan hubungan baik dengan negara jiran. Melalui pendekatan diplomasi, kerjasama dan rundingan, pemimpin Malaysia berusaha menangani konflik persepadanan darat dengan efektif sekaligus memelihara hubungan antarabangsa yang harmonis. Sebentar tadi kita telah mendengar bagaimana kerajaan menangani konflik-konflik di perairan dan juga di darat. Seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana kerajaan menangani konflik yang berlaku di udara. Baiklah.
Konflik persepadanan udara melibatkan pertikaian mengenai sepadan ruang udara antara negara yang boleh menjejaskan hubungan antarabangsa, keselamatan dan kedaulatan negara. Malaysia sebagai sebuah negara yang terletak di lokasi strategik di Asia Tenggara telah terlibat dalam beberapa konflik persepadanan udara dengan negara jiran seperti Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Berikut adalah usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menangani isu ini. Baiklah, yang pertama, pendekatan diplomatik dan perundingan, iaitu bagaimana kerajaan menangani konflik ini, iaitu dengan perbincangan dua hala. Kerajaan Malaysia mengutamakan pendekatan diplomatik dengan mengadakan perbincangan dua hala dengan negara yang terlibat. Sebagai contoh, Malaysia dan Singapura telah mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan pertikaian ruang udara di sekitar Johor dan Pulau Pinang. Selain itu, Malaysia juga menggunakan platform antarabangsa seperti Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengikut peraturan antarabangsa. Yang kedua, pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sebagai contoh, Convention Chicago pada tahun 1944. Malaysia mematuhi Konvensi Chicago pada tahun 1944 yang mengawal selia penggunaan ruang udara antarabangsa. Konvensi ini menjadi asas dalam menyelesaikan pertikaian persepadanan udara. Penyelesaian melalui mahkamah antarabangsa. Jika perbincangan dua hala gagal, Malaysia bersedia merujuk isu ini kepada mahkamah antarabangsa untuk penyelesaian yang adil. Maksudnya sekiranya melalui perbincangan tidak berhasil, maka Malaysia akan membawakan masalah itu kepada mahkamah. Baiklah, yang seterusnya, kerjasama antara serantau, iaitu ASEAN sebagai platform penyelesaian. Malaysia memanfaatkan platform ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama serantau dalam pengurusan ruang udara. Sebagai contoh, melalui ASEAN Air Transport Integration Framework, Malaysia bekerjasama dengan negara anggota untuk menyelesaikan isu persepadanan udara. Seterusnya, latihan dan operasi bersama. Malaysia turut mengadakan latihan dan operasi dengan negara jiran untuk meningkatkan koordinasi dan mengelakkan salah faham dalam pengurusan ruang udara. Dan sekiranya mereka melakukan kerjasama antara dua negara, jadi masalah-masalah seperti salah faham dapat diselesaikan dengan cepat. Baiklah, yang keempat, penggunaan teknologi dan sistem pengurusan ruang udara. Kerajaan Malaysia melabur dalam teknologi moden seperti sistem pengurusan ruang udara berkomputer untuk memantau dan mengawal ruang udara dengan lebih berkesan. Malaysia juga meningkatkan kapasiti radar dan sistem pengawasan untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan ruang udara ini. Maksudnya, dengan peningkatan kapasiti radar ini, Malaysia susah untuk diceroboh dan juga dapat mengesan kapal-kapal asing ataupun kapal-kapal sesat yang ingin masuk ke negara Malaysia. Baiklah, yang kelima, pendidikan dan kesedaran awam. Kerajaan Malaysia mengadakan program kesedaran untuk menjelaskan kepentingan kedaulatan ruang udara kepada rakyat. Dan juga Malaysia menggunakan platform seperti media dan juga media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga di platform yang lebih tinggi iaitu di televisyen. Baiklah, penyelesaian konflik spesifik. Sebagai contoh, hubungan antara Malaysia dengan Singapura. Malaysia dan Singapura ini telah menandatangani perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian ruang udara di sekitar Johor pada tahun 2019. Perjanjian ini melibatkan penyesuaian koridor penerbangan dan ketinggian penerbangan. Maksudnya, Malaysia dan Singapura, konflik di antara Malaysia dan Singapura ini telah diselesaikan melalui perjanjian. Dan yang terakhir sekali iaitu meningkatkan keselamatan dan kawalan ruang udara. Malaysia meningkatkan penguasaan undang-undang ruang udara untuk mengelakkan pencerobohan oleh pesawat asing. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, iaitu dengan cara menambah lebih banyak radar untuk mengesan kapal terbang yang ingin masuk ke negara Malaysia dan dapat mengesan kapal terbang itu dengan lebih awal. Kita akan bincangkan satu isu yang semakin hangat dan dibincangkan di Malaysia, iaitu isu pemandangan manusia. Isu ini bukan sekadar jenayah antarabangsa,
tapi dia juga memberi kesan besar kepada rakyat Malaysia dari segi ekonomi, sosial, keselamatan dan imej negara di peringkat global. Malaysia sebagai negara destinasi dan transit bagi sindiket perdagangan manusia, setiap tahun beribu-ribu individu dari negara seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Filipina diperdagangkan ke Malaysia dengan pelbagai tujuan, termasuk buruh paksa dan eksploitasi sosial. Kita tidak boleh melupakan kejadian kem Wang Kelian pada tahun 2015. Ingat tak dulu di mana ratusan rangka manusia ditemui di kawasan sepadan Malaysia Thailand, dipercayai mangsa sindiket perdagangan manusia. Peristiwa ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan bagaimana ia boleh berlaku di depan mata kita tanpa kita sedar. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut, kita perlu tahu bagaimana perdagangan manusia ini berlaku. Perdagangan manusia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Di Malaysia, kes yang paling biasa melibatkan buruh paksa dan eksploitasi pekerja asing. Ramai mangsa diperdaya dengan janji pekerjaan yang baik di sektor perdagangan, pembinaan atau perkhidmatan. Namun, setelah mereka tiba di Malaysia, mereka mendapati diri mereka menjadi mangsa eksploitasi. Sebahagian daripada mereka tidak dibayar gaji, dipaksa bekerja dalam keadaan tidak selamat dan dokumen mereka juga dirampas oleh majikan atau ejen. Ada juga yang didera secara fizikal dan psikologi. Situasi ini menjadikan mereka terperangkap dan tidak mampu melarikan diri. Berdasarkan laporan daripada Global Slavery Index, dianggarkan lebih 200,000 orang menjadi mangsa buruh paksa di Malaysia. Ini adalah angka yang membimbangkan dan membuktikan bahawa masalah ini wujud dalam berbagai sektor ekonomi negara. Baik, apa kesannya kepada manusia dan kepada rakyat Malaysia? Pertama, persaingan pasaran buruh dan gaji rendah. Kehadiran pekerja tanpa dokumen atau buruh paksa memberi kesan langsung kepada pasaran pekerjaan tempatan. Majikan yang mengambil pekerja tanpa izin sering membayar gaji yang lebih rendah, menjadikan persaingan kerja lebih sengit untuk rakyat Malaysia, terutamanya dalam sektor buruh rendah dan sederhana. Pekerja-pekerja warga asing ini, mereka dikenakan bayar rendah sekaligus menutup perut nasi pekerja-pekerja tempatan di negara kita. Akibatnya, ramai pekerja tempatan suka mendapat pekerjaan yang menawarkan gaji setimpal. Hal ini mendorong peningkatan kadar pengangguran dan ketidakseimbangan ekonomi dalam negara. Yang kedua, ancaman keselamatan dan jenayah terancam. Sindiket perdagangan manusia bukan sekadar mengeksploitasi pekerja asing, tapi mereka juga terlibat dalam jenayah lain seperti penyeludupan dadah dan penyeludupan manusia secara haram. Ini membawa kepada peningkatan kadar jenayah dalam negara. Beberapa kes jenayah yang melibatkan pendatang tanpa izin telah menimbulkan kebimbangan di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun tidak semua pekerja asing terlibat dalam jenayah, namun kewujudan rangkaian sindiket ini boleh meningkatkan kadar jenayah dalam negara. Ketiga, implikasinya terhadap ekonomi dan imej negara. Malaysia sering dipantau oleh organisasi antarabangsa mengenai isu perdagangan manusia. Dalam laporan perdagangan manusia TIP report oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat, Malaysia pernah disenaraikan dalam Tier 3, iaitu kategori terburuk yang menunjukkan kelemahan dalam menangani isu ini. Apabila Malaysia berada dalam kedudukan rendah dalam laporan ini, ia boleh menjejaskan hubungan ekonomi dengan negara lain. Pelabur asing mungkin kurang yakin untuk melabur di Malaysia. Hal ini menyebabkan ekonomi negara mengalami kesan negatif dalam jangka masa panjang. Contohnya, dahulu beberapa syarikat besar seperti Top Glove dan Standard Organization pernah disekat oleh Amerika Syarikat kerana dakwaan penggunaan buruh paksa. Ini membuktikan bahawa kegagalan menangani perdagangan manusia boleh menjejaskan ekonomi negara dan menimbulkan masalah besar kepada industri. Sekarang, apakah langkah kerajaan dalam menangani perdagangan manusia? Kerajaan Malaysia tidak berdiam diri dalam menangani isu ini. Terdapat beberapa langkah yang diambil. Contoh pertama, pengubalan dan pengukusan undang-undang. Malaysia telah menggubal Akta Anti Perdagangan Manusia Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007 yang memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap sindiket perdagangan manusia. Hukuman yang lebih berat dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam jenayah ini. Kedua, operasi penyelamatan dan penguasaan mangsa. Polis dan APLM melakukan operasi menyelamatkan mangsa perdagangan manusia.
pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan Jabatan Imigresen Malaysia sering menjalankan operasi untuk membanteras sindiket perdagangan manusia, menyelamatkan mangsa dan menahan dalang sindiket. 3. Kerjasama antarabangsa. Malaysia juga bekerjasama dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Filipina bagi menangani jenayah lintas badan ini. Kerjasama dengan Interpol dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO juga diperkukuh untuk mempercepatkan usaha pembanterasan. Jadi kesimpulannya, perdagangan manusia bukan sahaja satu masalah global, tapi ia memberi kesan langsung kepada rakyat Malaysia dari segi ekonomi, keselamatan dan imej negara di peringkat antarabangsa. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, Malaysia akan terus berdepan dengan cabaran dalam menarik pelaburan asing dan mengekalkan kestabilan sosial. Oleh itu, usaha kerajaan, penguatkuasaan undang-undang serta kesedaran rakyat amat penting dalam membanteras sindiket ini. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan sebarang kegiatan mencurigakan dan membantu dalam usaha membanteras perdagangan manusia. Isu kelestarian alam semakin mendapat perhatian kerana memberi kesan besar kepada rakyat Malaysia dari segi kesihatan, ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Antara isu utama yang dihadapi termasuk ialah pencemaran udara. Sebagai contoh, jerebu akibat pembakaran hutan di negara jiran kita dan pencemaran industri menjejaskan kualiti udara di negara kita. Ini telah menyebabkan peningkatan penyakit pernafasan seperti asma dan bronkis serta gangguan aktiviti harian rakyat. Yang kedua ialah perubahan iklim dan pemanasan global. Kenaikan suhu global menyebabkan cuaca tidak menentu dan kejadian banjir serta kemarau yang lebih kerap. Ini telah menyebabkan hasil pertanian merosak, terpaksa mengganggu bekalan air dan meningkatkan risiko bencana alam. Yang ketiga ialah pembuangan sampah dan sisa plastik. Lambakan sampah, terutamanya plastik, dapat mencemari sungai dan laut yang telah menyebabkan ekosistem kita terancam serta membahayakan hidupan liar yang menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Yang keempat ialah pembalakan hutan dan kemusnahan hutan. Aktiviti pembalakan dan penebangan hutan secara berlebihan mengurangkan kawasan hutan simpanan. Ini telah menyebabkan kehilangan habitat hidupan liar, peningkatan kejadian tanah runtuh serta mengancam kehidupan masyarakat orang asli. Yang kelima ialah krisis sumber air yang puncanya bermula daripada pencemaran sungai dan pembaziran air yang menyebabkan gangguan bekalan air bersih. Ini telah mendatangkan kesan yang menyukarkan hidupan harian rakyat dan meningkatkan kos rawatan air. Yang terakhir ialah penebus gunaan tanah dan pembangunan tidak perancang. Projek pembangunan tanpa kawalan mengakibatkan hakisan tanah dan banjir kilat di kawasan bandar. Ini telah menyebabkan kerugian harta benda, gangguan ekonomi dan kemerosotan kualiti hidup. Oleh itu, untuk mengatasi isu-isu ini, kerajaan dan masyarakat perlu bekerjasama dalam usaha pemulihan alam seperti penguatkuasaan undang-undang alam sekitar, penggunaan teknologi hijau dan kesedaran awam terhadap kepentingan kelestarian alam. Isu-isu ekonomi global yang memberi kesan kepada rakyat dari segi kesihatan dan juga pandemik. Dalam 10 tahun terakhir ini, dunia telah digemparkan dengan sebuah penyakit iaitu COVID-19 yang menyebabkan ramai rakyat di Malaysia dan juga di serata dunia mengalami kesusahan dan ada juga yang menyebabkan kematian. Pandemik COVID-19 telah menciptakan krisis kesihatan global yang turut memberi kesan, salah satunya ialah memberi kesan kepada ekonomi di negara kita. Isu-isu ekonomi global yang timbul akibat pandemik ini telah memberi impak langsung kepada kehidupan rakyat. Salah satunya kejatuhan ekonomi. Pandemik COVID-19 menyebabkan kemelesetan ekonomi global yang teruk sejak Perang Dunia Kedua. Kesannya kepada rakyat iaitu rakyat kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan dan peningkatan kadar kemiskinan. Ramai rakyat terpaksa memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan. Ramai rakyat yang tidak dapat memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Yang kedua, peningkatan kos penjagaan kesihatan. Permintaan tinggi terhadap perkhidmatan kesihatan
Pandemik menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap kesihatan termasuk rawatan intensif, alat pelindung diri iaitu PPE dan juga vaksin. Kesannya kepada rakyat, kos penjagaan kesihatan yang semakin meningkat dan menyebabkan beban kewangan yang lebih tinggi kepada individu dan juga keluarga. Ramai terpaksa yang mengeluarkan simpanan atau berhutang untuk menampung kos rawatan. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Langkah lockdown dan sekatan pergerakan menyebabkan penutupan banyak perniagaan, terutamanya dalam sektor pelancongan, perhotelan dan juga peruncitan. Sektor-sektor ini menyebabkan ditutup dan menyebabkan ramai orang yang kehilangan pekerjaan dan mendapatkan beban kewangan yang tinggi. Yang keempat, ketidaksamaan ekonomi yang meningkatkan jurang yang kaya dan juga miskin. Pandemik memperluas jurang antara golongan kaya dan miskin kerana golongan yang berpendapatan rendah dan pekerjaan yang tidak formal lebih terjejas berbanding golongan yang berpendapatan tinggi. Akses kepada inflasi dan juga yang kelima, inflasi dan juga kenaikan harga barang. Pandemik mengganggu rantaian bekalan global, menyebabkan kekurangan barang dan kenaikan harga barang keperluan seperti makanan, ubat-ubatan dan juga bahan api. Kenaikan kos sara hidup ini menyebabkan ramai yang terpaksa mengurangkan perbelanjaan atau bergantung pada bantuan kerajaan. Dan seterusnya lagi, hutang negara yang meningkat. Banyak negara terpaksa meminjam untuk membiayai langkah-langkah rangsangan ekonomi dan juga penjagaan kesihatan semasa pandemik. Beban hutang negara tinggi boleh menyebabkan pemotongan perbelanjaan awam dalam jangka panjang seperti pengurangan subsidi kesihatan dan pendidikan. Individu juga terpaksa berhutang untuk menampung keperluan asas. Jadi seperti yang kita tahu, berhutang ini menyebabkan kita lebih menyusahkan kita pada masa hadapan. Dan yang terakhir, perubahan dalam pasaran buruk. Dan yang terakhir, kesan kepada pendidikan dan masa depan generasi muda. Penutupan universiti dan juga sekolah yang menyebabkan pelajar tidak lagi fokus kepada kewajipan mereka iaitu belajar. Jadi seperti yang kita tahu, disebabkan oleh tutupnya sekolah dan juga universiti ini, mereka susah untuk belajar kerana pensyarah-pensyarah dan juga cikgu membuat kelas-kelas dalam tagihan seperti Google Classmeet, dan juga untuk pelajar yang kurang berkemampuan tidak dapat menyertai kelas-kelas ini. Dan juga sekiranya mereka dapat sertai kelas ini, mereka juga susah untuk fokus kerana mereka tidak berada di hadapan pendidik mereka. Jadi seperti yang saya katakan, COVID-19 ini memberi kesan yang sangat buruk kepada negara Malaysia, terutamanya dalam bidang pendidikan dan juga bidang pekerjaan.